Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini saya dalam satu misi perjalanan. Hari ini nak buat solo ride. Hari ini saya nak ke Ipoh. Saya target sebelah Perak hari ini. InsyaAllah saya sedang tunggu abah saya untuk teruskan perjalanan. Okay, let's go. Okay guys, sekarang saya berada di Kampung Gajah. Okay, kita nak ke Ipoh hari ni. So saya tengah tunggu abah saya, dia bawa kereta. So agak lambat sikit lah. Motor ni kelebihan dia boleh slip. Lajulah sikit kita ke depan. Okay, saya masih menunggu beliau di sini di persimpangan Kampung Gajah. InsyaAllah kami nak ke hari ni target nak makan nasi wanggir. Kan minggu depan dah nak puasa. Saya abah saya teringin nak makan nasi wanggir. So kita tunggu dekat sini lah. Ada traktor kat situ belakang. Okey. Alright. Sikit. Ada traktor lu belakang tu. Pandang abang saya. Okey, jom kita sambung lagi lepas ni. Let's go. Sekarang berada di Pekan Batu Gajah. Suhu 35 darjah Celsius. Bang panas. Ini berada di Pekan Batu Gajah sudah saya. Okey. Oh, panas. Hari ni 35 darjah Celsius. Tengok semua panas semua tu. Okey, kita nak bergerak ke Ipoh nasi wanggir insya-Allah. Let's go. Baik, Alhamdulillah saya berhenti di Petron Ipoh sekejap. Isi minyak motor saya ni. Ini motor ni, Elegant ni. Lepas tu abah saya tu pun pernah kereta tu guys. Berhenti untuk toilet sekejap. So kita lebih dalam 1 kilometer lebih sikit untuk kita sampai di nasi ganja Ipoh. Dia kata nasi wanggir. Kalau kelanjutan nasi wanggir dia akan pergi ke kedai lain. Nasi wanggir lain ingat nasi ganja Ipoh yang original. Rasa saya macam dalam filem apa nama? Apa belah puasa tu kan. Yang tu lah, di situ lah sekejap lagi. Okay, apa-apa nanti saya update lagi ya. Okey, baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Sambung lagi. Jom, kita sambung. Okey guys, Assalamualaikum guys. Alhamdulillah, ini dah sampai ke kedai apa nama ni? Nasi ganja. Okey, let's go. Okay, ramai orang tengok nanti kat luar ada gitu. Ya, saya ngomong tu panggil ni nasi ganja ni. Untuk sininan asal ayam dia nak makan ni. Kalau ada parking muda. Kita naik motor senang parking. Boleh makan di sini. Mantap ni. Sini try. Hai. Mana? Okey, dah siap makan dekat nasi wanggir hari ni. Ini dia. Okey. Sempena kita nak puasa minggu depan, so ini nama ni dia nasi ayam merah. Tidak ada cawangan di mana-mana, ada tulis mana tadi tu. Di Ipoh saja. Special. Tu kalau kita pergi dekat dia tengok apa tu. Kita apa? So abang ni tahu dia bisa main bakar kot. Dia pun tahu. Tak pernah. Tak pernah. Tak nak makan. Dia pun tak minat nasi-nasi macam ni. Okay, Alhamdulillah. Hari kita nak sambung ke Terengganu pula. Lepas tu kita
kita nak ke taping pula. Jadi banyak halal buat kita hari ni. InsyaAllah. Ni duduk kenyang lagi ni. Baru lepas makan. Tinggal pinggan je lah nak tunjuk pun. Nasi tak ada tunjuk. Tak ada tunjuk dapat. Sampai terus suruh. Sur punya. Okey. Nasi main makan ni. Pagi ni dia penuh ni. Okey. Dah selesai dah kita makan hari ni di Nasi ganja. Nasi ganja Ipoh. So kita nak balik lah. Okay, Abah dia nak balik ke Citra, saya nak balik ke Terengganu sekejap. Ada urusan. So insyaAllah minggu depan nak pasal. Jangan cari pasal memang kan tengah hari sendiri pula kan. Saya tak marpah lagi kan. Okay. So kita dah selesai. Alright. Apa kita update lagi perjalanan kita. Sambung lagi petang ni. Tinggal esok. Lusa. Okay, jom. Let's go. Ada member elegan seorang kat belakang. Cantik. Panas. Aduh, ya Allah. Okay. Alright. Alhamdulillah kita dah sampai dekat persimpangan Lahad ni. So kita nak terus ke Terengganu hari ni. Kita nak ke Taiping insyaAllah. Okay, baik. Jom, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya dari Terengganu tadi nak dua balik ke Selangor. Saya berada di laluan apa nama ni, orang kata apa ni, jalan sambungan apa nama ni, WCE lah ni. Ni berada di seberang Perak. Seberang Perak. So hujan. Dekat Terengganu hujan. Dekat Sri Skandar hujan. So saya kena hujan. Hujan lah. Bukan apa. Kena simbah banyak ni. Hujan tak lebat mana pun. Dia tentang tengok hujan. Hujan tengok kan. Hujan tak tengok mana. So saya senyum kat sini sekejap. InsyaAllah kita akan teruskan perjalanan bentar lagi. So tak sekejap. So expected time ride tu bukan dalam tak sampai 1 jam lagi lah. So insyaAllah besok saya akan ke Ipoh pula. So kita sambung dengan trip esok insyaAllah. So doakan saya selamat dalam perjalanan kali ini insyaAllah. Jom, let's go. Assalamualaikum. Singgah bermalam Roma Baude, makan nasi sayur keladi. Singgah bermalam Roma Baude, makan nasi sayur keladi. Biar pape asa